Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nasrin Osman dan juga Puan Cik Hayati binti Yusof dari Kolej Komiti Pasangan. Kami akan membentangkan kajian pendidikan bertajuk tahap kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar Kolej Komiti Pasangan dan hubungannya dengan pemilihan kerjaya keusahawanan. Okay, kita tengok pada pengenalan. Keusahawanan memainkan peranan penting dalam mencapai matlamat dalam SDG, di mana kita tahu SDG ada 17 matlamat dan matlamat itu adalah matlamat global yang ditetapkan untuk mencapai pembangunan mampan menjelang 2030. Kepentingan keusahawanan dalam SDG 4 ni, salah satu yang kita tekankan di sini adalah SDG 4 iaitu SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti yang boleh ditingkatkan melalui latihan kemahiran. Itu menurut NAUD tahun 2017 yang dengan membangunkan pelatihan kemahiran yang relevan untuk membantu pelajar dan pekerja memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk pasaran kerja. Jadi usahawan juga boleh berkongsi kemahiran dan kepakaran untuk menyediakan peluang pendidikan tambahan melalui sekolah swasta, pusat latihan dan platform pembelajaran dalam talian melalui program latihan kemahiran. Jadi kita lihat dulu latar belakang kajian. Kajian ini bertujuan untuk menilai kecenderungan dan tahap kemahiran keusahawanan dalam kalangan pelajar, khususnya di Kolej Komiti Kalangan dan juga Kolej Komiti Kalangan Cawangan Sepang, serta menganalisis hubungannya dengan pemilihan kerjaya sebagai usahawan. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan instrumen soal sidik yang telah diedarkan secara dalam talian kepada 321 pelajar dari pelbagai program pengajian di Kolej Komiti Kuala Langat. Di analisis data, kita gunakan kami menggunakan statistik deskriptif dan juga regresi untuk mengukur tahap kecenderungan keusahawanan, kemahiran keusahawanan dan juga kaitannya dengan pilihan kerjaya dan juga keusahawanan. Dan dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kecenderungan keusahawanan pelajar adalah sederhana. Manakala kemahiran keusahawanan mereka menunjukkan variasi dalam aspek komunikasi, pengurusan kewangan dan juga kemahiran digital. Terdapat hubungan yang lemah antara tahap kemahiran keusahawanan dengan pemilihan kerjaya dalam bidang keusahawanan. Jadi dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kecenderungan pelajar adalah sederhana, manakala kemahiran keusahawanan menunjukkan variasi dari empat aspek iaitu komunikasi, pengurusan kewangan dan juga kemahiran digital. Impak kajian ini menyumbang kepada pemahaman tentang pentingnya kemahiran keusahawanan dalam membentuk aspirasi kerjaya pelajar. Kemahiran sedia ada tidak secara signifikan mendorong mereka untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya utama. Walaupun pelajar ni mungkin memiliki kemahiran asas, mereka mungkin kurang pendedahan atau keyakinan untuk menceburi bidang ini. Jadi, seperti mana yang dimaklumkan tadi, impak pendidikan berkualiti bagi SDG 4 ni, jadi kajian ni akan mencadangkan agar institusi pendidikan untuk memperkukuhkan kurikulum keusahawanan dengan lebih banyak pengalaman praktikal dan pendedahan kepada dunia perniagaan sebenar, terutamanya dalam konteks digital dan juga teknologi terkini. Program ni program yang lebih komprehensif perlu dirangka dan platform sokongan seperti mentor, latihan perniagaan dan akses kepada sumber kewangan perlu disediakan untuk membantu pelajar menceburi bidang ini. Jadi kita tengok penyataan masalah. Banyak institusi pendidikan masih tumpu kepada model perniagaan yang konvensional dan kurang memberikan pendedahan yang mencukupi kepada pelajar mengenai platform e-dagang, pemasaran dalam talian dan penggunaan teknologi digital dalam perniagaan, menyebabkan kekurangan fokus kepada keusahawanan digital dan kurang kesedaran tentang peluang kerjaya dalam keusahawanan. Kemahiran sedia ada juga tidak secara signifikan mendorong mereka untuk memilih keusahawanan itu sebagai kerjaya utama. Walaupun pelajar mungkin memiliki kemahiran asas, mereka mungkin kurang pendedahan ataupun keyakinan untuk menceburi bidang ini. Seterusnya, kemahiran praktikal dalam bidang ini adalah kritikal untuk kejayaan dalam keusahawanan. Tetapi kekurangan data mengenai kemahiran ini menghalang pembangunan strategi yang efektif untuk meningkatkan kebolehan pelajar dalam aspek tersebut. Jadi penilaian sistematik terhadap tahap kemahiran-kemahiran ini perlulah dan kerana didapati masih belum mencukupi.
Dan kita juga tidak jelas sejauh mana kecenderungan pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan ini. Walaupun terdapat minat yang wujud, tapi tidak ada data yang konkret mengenai tahap kecenderungan mereka yang menyuskarkan usaha untuk merancang program pendidikan keusahawanan yang sesuai dengan keperluan dan juga minat pelajar. Dan terdapat kekurangan lah pemahaman mengenai hubungan antara kemahiran keusahawanan dan juga pemilihan kerjaya pelajar. Okay. Objektif projek adalah 4, iaitu menilai tahap kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan. Yang kedua, menilai jenis kemahiran yang berkaitan dengan keusahawanan, menganalisis tahap kemahiran keusahawanan pelajar dari aspek komunikasi, pengurusan kewangan dan juga digital. Dan objektif keempat adalah mengukur hubungan antara kemahiran keusahawanan dan pemilihan kerjaya dalam bidang keusahawanan. Skop projek fokus kepada pelajar, Kolej Komuniti Kuala Langat dan Kolej Komuniti Kuala Langat Cawangan Sepang, dan kita hanya tumpu kepada 4 aspek kemahiran keusahawanan, iaitu komunikasi, pengurusan kewangan dan juga digital. Dan hipotesis kajian kita akan tengok dari segi hubungan, dan persoalan kajian yang ada ialah apakah kemahiran yang berkaitan keusahawanan, bagaimana tahap kemahiran keusahawanan pelajar tersebut, dan adakah terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran keusahawanan pelajar dan kecenderungan mereka untuk memilih kerjaya sebagai dalam bidang keusahawanan. Jadi ini adalah kajian literatur yang kajian ilmiah yang kita dapatkan daripada 4 aspek ni, bagi kecenderungan keusahawanan digital, kemahiran keusahawanan, pengurusan dan juga kemahiran keusahawanan. Sesuai dengan fokus kajian ini merujuk kepada kemahiran yang difokuskan. Okey, dapatan kajian menunjukkan bahawa kecenderungan keusahawanan digital dipenuhi dengan pendidikan keusahawanan motivasi jantina dan umur, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara serta mengurangkan pengangguran dalam kalangan pelajar. Dari aspek kemahiran pengurusan, pembelajaran asas pengurusan dalam kalangan pelajar sekolah menengah tidak mempunyai signifikan terhadap minat keusahawanan. Namun, kemahiran asas keusahawanan dalam kalangan pelajar FPKA berada pada tahap sederhana. Keinginan keusahawanan di China kita dapati keusahawanan dalam kalangan pelajar sekolah menengah sederhana di Malaysia. Tapi di China, keinginan mereka tinggi dengan faktor psikologi, dan kemahiran keusahawanan menunjukkan hubungan yang sangat signifikan lah. Jadi sokongan keluarga dan pendidikan keusahawanan mempunyai pengaruh penting terhadap keinginan ini. Kerangka konsep kajian kita pecahkan kepada 2, iaitu independent dan juga dependent variables, dan keempat kemahiran yang ada ni kita letakkan di bawah independent variables, dan dependent variables adalah kecenderungan pelajar terhadap keusahawanan dan pemilihan kerjaya dalam bidang keusahawanan. Okey, metodologi kajian pula, instrumen dari segi populasi dan sampel, responden melibatkan pelajar Kolej Komuniti Kuala Langat semester 1, 2, 3, 4 dan juga alumni yang dilaksanakan secara persimpulan rawak. Dan sampel kajian terdiri daripada 321 pelajar dan alumni daripada KKKL dan KKKL Cawangan Sepang dengan makluman yang diterima sebanyak 369 borang soal sidik, memberikan kadar maklum balas sebanyak 92%. Responden terdiri daripada pelbagai bidang pengajian dan instrumen yang digunakan adalah soal selidik. Okey. Persoalan kajian, apakah kemahiran yang berkaitan, bagaimana tahap kemahiran keusahawanan dan apakah hubungan. Ini adalah dapatan kajian dari aspek jantina, umur dan juga program kajian. Dan umur rata-rata responden ada terdiri daripada berumur 19 tahun, dan program pengajian yang paling banyak memberi respon adalah daripada sijil teknologi elektrik, diikuti oleh sijil teknologi maklumat dan juga sijil animasi 2D. Dan ini adalah dapatan kajian dari aspek bangsa dan juga semester. Dan ini adalah tahap kemahiran keusahawanan pelajar dari aspek komunikasi, pengurusan kewangan dan digital. Dan daripada data ini semua menunjukkan min 3.8 ke atas, 3.6, 3.8, 3.9 dan juga 3.96. Meskipun minat terhadap keusahawanan wujud, kekurangan pengalaman praktikal dan pendedahan dalam bidang perniagaan menjadi penghalang utama. Peningkatan peluang latihan dan pengalaman sebenar dapat membantu pelajar mengatasi halangan ini, dan ini meningkatkan minat mereka untuk menceburi bidang keusahawanan.
Untuk persoalan kajian kedua, untuk melihat hubungan, adakah signifikan dengan hubungan antara kemahiran keusahawanan dan juga kecenderungan untuk pelajar pilih kerjaya dalam bidang keusahawanan, dan kita dapati dapatan signifikan dia adalah rendah dan lemah, dan walaupun dapat hubungan yang signifikan antara kemahiran keusahawanan dengan pembinaan kerjaya, tapi kekuatan hubungannya adalah rendah. Ini menunjukkan bahawa usaha untuk meningkatkan kecenderungan pelajar terhadap kerjaya keusahawanan harus mengambil kira faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan pelajar selain daripada kemahiran semata-mata. Jadi cadangan penambahbaikan, kami usulkan 4 cadangan, iaitu melalui program latihan dan bimbingan dengan menyediakan latihan khusus kepada dalam keusahawanan termasuk bimbingan dan khusus praktikal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Yang kedua, bantuan sumber kewangan dan sokongan, iaitu dengan kaedah mengembangkan program pembiayaan, memberi dana, bantuan kewangan kepada pelajar untuk mereka memulakan perniagaan dan menyediakan sokongan dalam bentuk pinjaman mikro dan juga grant. Dan yang ketiga, rangkaian dan mentoring, iaitu dengan mewujudkan rangkaian sokongan dan program mentoring untuk memberikan bimbingan dan nasihat daripada usahawan yang berpengalaman dan juga memberi program kesedaran dengan meningkatkan kesedaran mengenai keusahawanan melalui seminar, pameran, aktiviti lain dan mempamerkan kejayaan usahawan muda sebagai motivasi kepada para pelajar kita. Jadi sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis data, kesimpulan utama dapat dibuat bahawa tahap kemahiran pelajar menunjukkan tahap kemahiran keusahawanan yang sederhana dengan variasi yang pelbagailah untuk keempat-empat kemahiran tersebut, dan terdapat potensi untuk kembangkan kemahiran pelajar. Namun mereka masih memerlukan sokongan dan pendedahan yang lebih mendalam. Jadi kemahiran keusahawanan pelajar di kolej memainkan peranan penting dalam menentukan kecenderungan untuk mereka memilih kerjaya itu kerjaya keusahawanan. Walaupun pelajar menunjukkan kekuatan dalam aspek komunikasi, namun masih perlu dibimbing dan kita perlu mengambil langkah untuk memastikan segala usaha ini dapat dilaksanakan bersama-sama. Okay. Sekian dulu daripada saya, daripada kami. Assalamualaikum dan selamat datang. Sekian.